Okay, teman, ada 3 ekor ikan puyuh. Rasanya macam nak buat masak apa? Masak lemak cili api. Okay, besar juga ikan ni, 3 ekor, hampir 1 kilo. Saiz sama besar dengan rempah babas. Okay, teman, dah sediakan bahan. Seperah santan daripada kelapa. Begitu juga telah petik, ada 5 biji je belimbing buluh untuk dimasukkan dalam masak lemak cili api. Okey, teman, nak siang ikan lah. Okey, ambil masa yang lama juga untuk menyiang ikan ni. Tu 2 ekor saya buang sisik, satu lagi tu isteri minta dibakar. So bakar, saya tak buang sisik. Nanti kita lomo dengan garam je. Bahan kisar yang diperlukan hanya beberapa biji cili api. So tak ada cili api, kita ganti dengan cili akar. Bawang merah 1 biji, kunyit 1 inci, lengkuas 1/2 inci dan serai 1 batang. Bahan tadi kita kisar bersama dengan sedikit santan cair. Okey, bahan kisar tadi kita panaskan dalam kuali. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, masukkan 1 sudu teh garam dan 1 keping asam belugur. Kemudian kita masukkan ikan ni. So ikan puyuh tadi saya masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita masak ikan ni sampai empuk. Kemudian masukkan belimbing buluh. Okay, bila ikan dah hampir empuk kita masukkan santan pekat. Bismillahirrahmanirrahim. Biarkan kuah mendidih sekejap saja. Kemudian kita tutupkan api. Okey, bulan puasa kita tak dapat nak rasa. Harap-harap cukuplah semua asam, garam je. Okey, jumpa lagi di lain siri bersama saya di Atangnya Orang Banjar.